Tengok ni guys, ini Mercedes-Benz GLE 400e, variant baru untuk SUV premium besar ni. So kalau BMW dia tambah versi petrol engine biasa untuk model X5, Mercedes-Benz pula dia terbalik. GLE ni sekarang dah ada petrol engine biasa, so dia tambah PHEV version. Strategi harga dia pun terbalik juga. Yang X5 petrol biasa lagi murah daripada yang PHEV, tapi untuk GLE versi PHEV baru ni harga RM499,000, RM45,000 lagi murah daripada GLE 450 petrol biasa. Dan walaupun ini versi yang lebih murah, dari depan dia masih lagi dapat full AMG line kit, lampu multi beam high spec dengan rim 21 inci tapi dengan design baru. Selain tu dia tambah badge EQ Hybrid dengan charging flat dekat belakang. Dekat dalam masih lagi full spec, ada sunroof, dashboard kulit, trim kayu dan speaker Burmester. Yang dia tukar kerusi ni daripada full leather jadi part Alcantara macam ni. Dia nampak lagi sporty. Dan bukan itu sahaja, GLE 450 tu 3 baris 7 seater, tapi 400e ni cuma 5 tempat duduk sahaja. Tapi kerusi belakang dia masih ada full electric adjustment lagi. Boot pula memang lebih kecil sebab ada battery pack bawah lantai ni. Ruang turun daripada 630 liter jadi 490 liter. Tapi still rasa besar jugalah. Now the engine versi PHEV ni dia downgrade daripada 3 liter inline 6 turbo jadi 2 liter 4 cylinder turbo sahaja. Tapi dia tambah a big electric motor. So dia punya power masih sama 381 PS dan torque pun lagi tinggi sebenarnya 650 Nm. Tapi sebab dia ada bateri yang besar dan berat, performance turun sikit lah. 0 ke 100 6.1 seconds. Electric range pula 114 km with a full charge. So kalau korang boleh charge dekat rumah hari-hari, boleh pakai kereta ni like a full EV. Tapi dia cuma ada AC charger sahaja, tak ada DC macam PHEV yang lain. So ni dia guys, Mercedes-Benz GLE 400e. Kalau korang nak beli GLE ni, pilih petrol ke PHEV? Tulis kat bawah.